Okey, jom kita habiskan soalan trial Kelantan. Okey, kejap. Ayo, lupa. Okey, soalan trial Kelantan. Okey, so dia kata Raja 11.1 menunjukkan peratus kandungan unsur mengikut jisim bagi satu asid organik P. So kita dah tahu dia adalah asid lah. Kemudian JMR dia 60. So dia bagi karbon, hidrogen, oksigen. Okey. Apakah istilah yang digunakan bagi menamakan sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya? Okey. Bila soalan macam ni, bila dia tanya apakah istilah, maksudnya yang dia bagi dekat kita ni adalah definisi. So dia tanya definisi ni definisi siapa? Tu yang dia kata apakah istilah. Okey, so dia dah bagi definisi dah. So sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya ada definisi siapa? Definisi sebatian karbon. Okey. Tentukan formula empirik, okey, dan formula molekul bagi asid organik. Okey, so kalau formula empirik, confirm lah kita kena buat table. So kita ada unsur, kita ada karbon, hidrogen, oksigen. Kita ada jisim karbon 40, jisim hidrogen 6.67, jisim oksigen 53.33. Okey. Lepas tu, lepas jisim, bilangan mol. Bilangan mol jisim bagi JMR lah. 40 bagi 12. 6.67 bagi 1. 53.33 bahagi dengan 16. Nilai tu dapat daripada mana? Dapat daripada ni. JR dia dah bagi dah. Karbon 40 bagi dengan 12 lah. Sebab karbon 12 kan. Hidrogen 1, oksigen 16. Okay. Walaupun kita kata Hong tu kan, O tu selalu O2. Tapi bila kata unsur, dia kita buat satu-satu je. Dia tak ada guna Hong tu. Okay. So tekan kalkulator dapat 3.33. Sini dapat 6.67. Sini pun dapat 3.33. Okey, itu bilangan mol. Lepas bilangan mol, kita buat nisbah mol. Nisbah mol membawa maksud bilangan mol yang kita dapat ni bahagi dengan bilangan mol yang paling kecil antara tiga-tiga ni. So yang paling kecil 3.33 lah. So 3.33 bahagi dengan yang paling kecil tadi. So ni 6.67 bahagi dengan 3.33. So, ni 3.33 bahagi dengan 3.33. So, dapat 1. So, jawapan kita 1, 2, 1. Okey. Disebabkan kita dah dapat nombor bulat, kita tak payahlah lagi buat nisbah mol teringkas tu. Tak perlu. Nisbah mol teringkas ni tak perlu sebab kita dah dapat nombor cantik dah. Kita dah dapat nombor bulat. Okey. Kalau kita tak dapat nombor bulat, katakanlah kita dapat 1.5. Baru kena buat benda ni. Baru kena buat nisbah mol teringkas. Sebab bila 0.5, kita kena darab 2. So, kalau orang ni darab 2, yang ni semua kena follow darab 2. Okey. Tapi sekarang, bahagian nisbah mol teringkas ni tidak perlu wujud. Sebab kita dah dapat nombor bulat yang cantik. Okey. So, bila kita dapat macam tu, kita tulislah. Kita punya formula empirik adalah C1H2O. Kita kena tulis sebab dia kata tentukan formula empirik. So, kita kena bagilah formula empirik kita. Dekat sinilah ada satu markahnya. Okey, jangan tinggal. Lepas tu, macam mana nak tahu alfabet? Mana depan, mana belakang? Kalau cikgu guna A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Benda tu. So, korang akan nampak siapa duduk depan, siapa duduk belakang. Kecuali benda yang memang mewakili unsur. Contohlah Mg dengan O. Mg adalah logam, ion positif. So, dia duduk dekat depan. O adalah ion negatif, dia duduk dekat belakang. Okey, lepas tu, formula molekul. Okey, kat sinilah kita bawa balik kita punya formula empirik. Bracket N sama dengan 60. Kenapa 60? Sebab dia dah bagi tadi. 60. So, kita settlekan JMR dekat dalam ni tadilah. Karbon ada 1. So, 1 darab 12 tambah dengan 2 darab 1 tambah dengan 1 darab 16. Bracket N sama dengan 60. So, 30N sama dengan 60. N sama dengan 2.
Lepas tu kita kembangkanlah. Sebab dia nak formula molekul. So kita kena tunjuk formula molekul kita. CH2O bracket 2. So C2 H4O2. Darabkan semua dengan 2. Okay. Dah dapat. Alright. Lagi apa dia tanya? Okey, settle lah kat situ. Okey, berdasarkan 11.2, namakan jenis tindak balas yang ditunjukkan dalam kedua-dua eksperimen. Okey. Lepas tu tuliskan persamaan kimia bagi kedua-dua eksperimen. Namakan hasil tindak balas di set 1 dan lukis formula struktur bagi hasil. Okey, alright. So untuk kedua-dua, namakan jenis tindak balas. So tindak balas yang pertama, asid dicampurkan dalam alkohol. Asid dicampurkan dalam alkohol. Ini adalah pengesteran lah. Asid sulfurik ni sebagai mangkin. Cuba tengok balik yang kita ada buat orang tu kan. Dekat situ ada. Bila asid campur dengan alkohol adalah pengesteran. So jenis tindak balas untuk set 1 pengesteran. Untuk set 2 asid campur alkali, so adalah peneutralan. Okey, lepas tu apa? Tuliskan persamaan. Okey, senanglah persamaan tu kan. Cuma bila kita kata asid P, tapi dekat sini C2H4O2. Okey, kita ingat bila asid yang ada C ni, maksudnya dia adalah asid lemah. Yang asid COO tu. Bila kita ingat tentang asid karboksilik, dia dah guna COO. COO kat belakang ni, dia dah guna satu karbon. Kita tadi ada 2 karbon kan? So, bila belakang dah guna 1, dekat depan ni tinggal lagi 1. So, bila kita ingat formula asid karboksilik, CnH2n plus 1 COOH. So, kalau Cn ni adalah 1, so CH3 lah kat sini. Lepas tu cuba semak balik. Hidrogen 3 campur 1, 4. Kat sini kita tadi 4. Oksigen ada 2 sama. Macam tu. Cuma masalahnya bila kita tak dapat nak kembangkan benda ni, yang mana satu kita tak dapat nak kembangkan. That's why kita blur lah kat situ. Okay, plus dia kata etanol. Etanol C2H5OH arrow. Okay. So bila ester, lukis asid dulu. So CH3 COO C2H5 plus H2O. Kan? Okey, lagi satu untuk peneutralan pula. Peneutralan pun samalah. Bila kita dah dapat buat siapa asid P tu, kita bolehlah buat. Kita jadi blur kalau kita tak dapat tangkap siapa asid P tu. Okey, plus dengan NaOH dia kata tadi. NaOH. So kita akan dapat CH3 COO Na plus H2O. Settle. Okey, lepas tu dia kata apa? Namakan hasil tindak balas di set 1. Okey, dia suruh kita bagi nama ni. Okey, ini adalah ester. Bila ester, nama tu alkohol dulu. Nama tu dekat depan alkohol, belakang baru asid. So, alkohol kita tadi etanol. So, etanol akan jadi etil. Asid kita tadi adalah asid etanoik. So, dia akan jadi asid etanoat. Dah siap. Asid etanoat. Okey, nama dah ada. Lepas tu dia kata lukis formula struktur. So bila nak lukis untuk asid ni tadi, lukis kat sini So ada C, ada H, ada 3. Lepas tu ada C double, bila O ni maksudnya C double bond O. Lepas tu ada C2H5, ada 2 C. Lepas tu ada H gitu. Okay, alright. Lagi apa lagi? Settle dah. Okay. Nama kau dia senang lah juga kan soalan ni kan. Senang je soalan dia. Okay. Alright. Soalan eksperimen. Kalau kata bahagian C ni memang dia akan diakhiri. Diakhiri dengan eksperimen. So, Raja 11.3 menunjukkan perbualan antara guru dengan muridnya. Okey. Banyak sisa makanan yang dibuang di kantin. Terutamanya lebihan nasi yang tidak dimakan oleh murid.
Untuk atasi masalah ini, saya akan adakan pertandingan menukarkan sisa lebihan nasi tadi kepada satu sumber tenaga yang boleh diperoleh. Maksudnya, kalau asid ni tadi ada glukosa lah. So, dia ada glukosa, dia nak menghasilkan sumber tenaga bahan api. So, dia boleh hasilkan etanol. Daripada glukosa nak jadi etanol. Okay. So, proses dalam makmal, kalau dalam makmal kita boleh guna etina, penghidratan jadi etanol. Tapi yang ni penapaian. Macam kita buat tapai lah. So, kalau tapai pulut, kita guna pulut. Kita tambah yeast, kita balut. Kita biarkan, so dia jadi tapai kan. So, yang ni kita guna nasi. Tapi yang penting kita kena asingkan dulu. Asingkan makanan untuk mendapatkan nasi. Sebab kita nak nasi tu je, sumber glukosa kita lah. Untuk mendapatkan nasi, nombor 2, tambahkan air dan kisar makanan tersebut. Kisar makanan tersebut. Kemudian tambahkan yeast. Penapaian mesti ada yeast lah. Tambahkan yeast ke dalam makanan tersebut. Okey, lepas tu masukkan dalam bekas bertutup. Masukkan ke dalam bekas bertutup. Simpan. Tu kata buat tapai tu dia peram kan. Simpan selama 3 hingga 7 hari. Kemudian turaskan. Turaskan hasil fermentasi. Peraman kita tadilah. Dia nak persamaan, so kita bagilah. Kalau glukosa C6H12O6. Okey, selepas tindak balas kita dapatlah etanol. Okey, dan karbon dioksida. Okey, cikgu balancekan. Okey. Alright, itu saja.